Alhamdulillah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada MC kita di atas tiap yang sungguh-sungguh dahsyat, sungguh-sungguh luar biasa dan sungguh-sungguh bertenaga. Satu tepukan kepada bakal Crown Director, Kak Masni, all the way from Brunei Darussalam. Masya Allah. Jadi kembali lagi kita ke sesi BOP secara Zoom, secara online. Biasa kita buat juga secara offline. Kali ini kita buat lagi secara online, Alhamdulillah. Jadi kalau anda rasa ramai lagi yang perlu anda perlihatkan peluang Healthy Way ini kepada semua, jemput sekarang untuk masuk di dalam BOP Zoom kita pada malam ini untuk kita buat pembakaran secara luar biasa. Jemput untuk mereka menyaksikan bahawa ini adalah satu peluang keemasan yang hebat. Saya boleh katakan satu lubuk emas yang perlu kita gali dan perlu kita capai untuk masa depan kita bersama, insya-Allah. Jadi di sini inilah sebenarnya peluang yang kita nak war-warkan kepada semua, di mana sambil kita menjana pendapatan, dalam masa yang sama kita juga menjaga kesihatan. Ini adalah satu bisnes yang sangat-sangat luar biasa, di mana kita dalam hidup ini kita ada beberapa pilihan lah. Maksudnya hari ini gimana, satu kita nak sehat tapi tak ada wang, ataupun kita nak ada wang tapi tidak sihat, ataupun kita nak ada wang dan kita juga sihat. Jadi antara 1, 2 dan 3, mana satu pilihan anda? Tuliskan di ruangan chat. Tuliskan di ruangan chat mana satu pilihan anda. Yang pertama, sihat tapi tidak ada wang. Yang kedua, ada wang tapi tidak sihat. Tapi hari ini yang ketiga, anda sihat dan anda juga ada kewangan yang luar biasa. Jadi silalah komen di ruangan komen mana satu pilihan anda, 1, 2 ataupun 3. Jadi kadang-kadang orang tanya juga, kalau kita tanya soalan yang sama, budak-budak pun boleh jawab, betul tak? Dia mestilah nak sihat dan mestilah nak ada wang juga. Tetapi, di manakah platform yang perlu kita pilih untuk kita mendapat kedua-duanya? Sebab kebanyakannya di luar memang agak payah untuk kita mendapat kedua-duanya, sekiranya dia bukanlah satu platform yang seperti Healthy Way ini. Jadi, saya juga sentiasa berpesan kepada diri saya, memperingati diri saya dan kepada seluruh rangkaian, di mana pesan daripada Mr. Presiden kita, Mr. SL Ho, di mana beliau berkata bahawa pilihan itu lebih penting daripada kerajinan. Hari ini saya juga ingin menunjukkan bahawa ramai orang hari ini dia memang rajin cari duit. Rajin cari duit. Memang tidak ada orang yang makan gaji juga rajin. Mereka juga boleh. Bayangkan kenapa kita kata dia rajin. Bayangkan selama 40 tahun buat perkara yang sama. Tapi adakah ia berbaloi? Jadi hari ini kita selami bersama-sama. Sesuatu yang kita nak itu bukan sama ada dia susah atau senang. Tetapi adakah usaha kita itu berbaloi untuk masa hadapan kita. Jadi sama-samalah kita membuka peluang ini kepada mereka di luar sana bahawa di Healthy Way ada satu peluang yang sungguh luar biasa. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada anda. Bayangkan duit dalam e-wallet anda ada sebanyak ini. Tidak diusik, tidak disentuh. Nak ke nak? Siapa yang nak? Sila komen. Bayangkan duit dalam e-wallet anda ada banyak ini, tak sentuh langsung. Okey? Ada 107,000, ada 70,000, mungkin ada juga yang 80,000, mungkin ada yang 50,000, 60,000. Sebab apa yang ada dalam e-wallet ini adalah income daripada hybrid plan. Income marketing plan lain. Just imagine, inilah kehebatan hybrid plan dalam Healthy Way yang cukup-cukup luar biasa. Jadi saya ingin melihat siapa nak ada income e-wallet sebanyak ini. Sila sebut nama anda di ruangan komen, di ruangan chat.
Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak? Siapa nak? Ha. Nak. Semua nak. Semua nak, betul tak? Ha. Jadi sebab itulah saya katakan hari ini, percaya dulu. Miliki kemudian. Hari ini ramai orang kata, ramai orang dia tak buat all out, tak buat gila-gila. Kerana apa? Kerana dia masih tidak percaya dulu. Jadi hari ini saya ingin menekankan kepada kita semua, kita harus percaya dulu. Jangan ada keraguan. Sampai kita melihat orang lain mendapat pendapatan yang luar biasa, baru kita nak berganjak, baru kita nak bergerak, baru kita nak all out. Pada ketika itu orang sudah mendapat apa? Orang sudah mendapat ratusan ribu dalam e-wallet dia. Orang sudah mendapat puluhan ribu, ratusan ribu. Masya Allah. Sebab itulah hari ini kita harus percaya. Kita harus percaya. Percaya dulu. Bayangkan kalau income hybrid plan anda tidak usik, anda boleh dapat sebanyak ini dalam e-wallet anda. Masya Allah. Ini mungkin sebulan, mungkin 2 minggu, mungkin 1 minggu punya income. Allahu Akbar. Inilah kehebatan hybrid plan Healthy Way, dan dia terbuka kepada semua. Tidak mengira siapa anda, tidak mengira di mana anda, tidak mengira latar belakang anda. Jadi saya yakin dan percaya kalau anda hari ini boleh percaya, insya-Allah di sini mungkin boleh menjadi 200,000 dalam e-wallet anda. Boleh jadi 300,000 dalam e-wallet anda. Yang penting rebut peluang, kerana 40% untuk hybrid plan hari ini memang masih lagi dilanjutkan sehingga Disember 2025. Jadi cepat-cepatlah anda kena rebut peluang ini. Okey? Jadi hari ini menekankan sekali lagi, kita tidak boleh malu untuk berniaga, kerana direct selling ataupun Healthy Way khususnya, ini adalah salah satu cabang bisnes yang sungguh hebat. Bagi saya satu cabang bisnes yang sangat-sangat mulia. Sangat-sangat memang satu bisnes yang sangat menyentuh perasaan. Kerana hari ini kita bantu orang yang sakit, orang yang sehat. Sakit badan pun iya, sakit poket pun iya. Orang yang sihat pun kita bantu, orang yang sakit pun kita bantu. Jadi itu adalah satu perniagaan yang sangat mulia. Dan berniaga ini memang kita sudah yakin, kita sudah nampak, memang sabda Rasulullah SAW memang ada mengatakan bahawa 9/10 rezeki datang daripada berniaga. Kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa orang kaya makin kaya? Kenapa hari ini orang kaya boleh bekerja 16 jam? Saya suka memberi contoh siapa? Saya suka memberi contoh Datuk Alif Shukri. Datuk Alif Shukri ni memang orang yang cukup kaya raya. Rumah dia saja Masya Allah beratus puluh juta. Okey? Harta dia Masya Allah memang terlalu luar biasa. Tetapi apa yang beliau lakukan hari ini secara konsisten. Saya memang teruja dengan kerajinan beliau, kegairahan beliau. Memang hebat. Memang hebat. Tiada istilah kita kata sikit-sikit dia. Betul tak? Jadi hari ini saya memerhatikan gelagat orang-orang yang kaya raya ini tetapi masih berusaha. Kerana mereka sebenarnya bukan tak cukup duit, tapi mereka nak menjadi contoh. Mereka nak contoh, untuk berjaya mesti ada konsistensi. Bayangkan selepas subuh saja suami isteri live. Dia live, isteri dia live, anak dia live di seluruh platform media sosial. Rajin gila dan segala apa pun dia jual. Betul tak? Jadi hari ini tidak ada sikit pun malu apa saja. Tidak ada sikit perasaan malu pun untuk berniaga. Dah kaya makin kaya, dah kaya makin kaya. Itulah rahsia dia. Kan? Konsisten dan rajin. Okey? Dan hari ini kita di Healthy Way juga harus melakukan perkara yang sama. Hari ini kalau anda sudah mengecapi pendapatan 30,000, 50,000, 60,000 ataupun 100,000 dalam masa 1 bulan. Lagi kita kena bantu seberapa ramai yang mungkin untuk sama-sama berjaya di sini. Sebab itulah 16 jam, 18 jam berniaga itu adalah perkara biasa. Memang kita bukan seperti orang makan gaji. Jadi hari ini kita harus konsisten, itu adalah kuncinya. Jadi dalam Healthy Way, ini adalah kelebihan yang kita akan perolehi.
apabila kita menjadi business partner. Banyak. Terlalu banyak. Terlalu luar biasa. Terlalu hebat. Kalau kita nak senaraikan ya, cuba tengok kelebihan daripada syarikat lain. Memang tidak ada sebanyak LTW. Memang kita punya kelebihan apabila menjadi business partner memang cukup luar biasa. Kerana itu saya yakin dan percaya hari ini mungkin kita tidak segah dan tidak seramai seperti mana yang kita lihat syarikat lain. Tetapi saya yakin dan percaya kerana kehebatan apa yang Healthway miliki hari ini, saya yakin dan percaya tunggu sahaja 1 ke 3 tahun kita pasti akan meneraju nahoda direct selling khususnya di Malaysia. Saya yakin dan percaya itu. Yes. Percaya dulu. Saya yakin kerana kehebatan produk kita, pengurusan kita yang cukup luar biasa dan inilah kelebihan-kelebihan yang hebat. Nisbah keuntungan antara syarikat dan distributor, Masya Allah, hampir separuh-separuh. Pergi cari satu syarikat direct selling yang boleh bagi nisbah keuntungan separuh-separuh. Anda memang tidak akan jumpa. 20 tahun saya dalam bidang ini, memang tidak pernah jumpa syarikat yang sungguh hebat. Ini 50.5, 40.5 ini hanya marketing plan yang Healthway bagi. Masya Allah, dengan hybrid plan lagi, Masya Allah, memang cukup luar biasa. Profit margin yang sangat tinggi, 20 ke 30%. Jadi hari ini saya tanya Kak Mas ni lah, contoh Kak Mas ni Kak Mas, hari ni saya nak buka satu bisnes. Contoh saya ajak Kak Mas, jom kita berniaga Kak. Niaga apa je sih? Kedai makan contoh. Lepas tu, saya cakap dengan Kak Mas ni, Kak Mas, tapi Kak Mas run bisnes 100% tau. Kak Mas modalkan 100% bisnes tu. Saya run bisnes 100%. Saya tak ada duit Kak Mas, tapi saya nak Kak Mas jadi funder saya. Kak Mas keluar duit, berapa modal je sih? Kak Mas tanya. Lepas tu saya kata, lebih kurang dalam 1 juta lah Kak. Tapi saya tak ada 1 sen pun Kak. Akak keluar semua. Saya run bisnes. Kak Mas nak bagi saya berapa persen keuntungan? Secara natural dekat luar. Saya tak keluar duit Kak. Akak keluar duit 100%, 1 juta. Saya hanya run that business. Berapa Kak nak bagi saya percentage? Kak Mas? Kurang dari 50% lah. Iyalah berapa persen? Habis-habis pun 20%. Oi, terima kasih Kak, tinggi tu. Banyak tu. Tinggi tu generous. Thank you Kak. Kak Mas ni bagi 20%. Okey. Dalam situasi biasa, bisnes konvensional yang ada di luar, okey. Kalau saya jumpa banyak orang yang buat bisnes, okey. Kalau funder keluar duit 100%. Partner tak keluar duit 1 sen dia run bisnes. Paling tinggi yang run bisnes 100% tu, paling tinggi dia akan dapat 8%. 8% only. Dan saya ada jumpa yang dapat 2%, 3%, 5%. Tapi so far saya jumpa paling tinggi adalah 8%. Ini yang 20 juta, 30 juta punya fund. Masya Allah. Jadi hari ini bayangkan Healthway boleh bagi hampir separuh-separuh. Adakah ini sesuatu yang luar biasa? Sangat luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa? Cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Betul tak Kak Ila? Jadi inilah kehebatan kita. Ya Allah, memang dahsyat. Memang sungguh-sungguh dahsyat. Sebab tu saya yakin dan percaya bahawa kita ni akan jadi satu syarikat yang hebat. Satu syarikat yang hebat. Memang cukup-cukup mantap. Sebab hari ini, orang nak berniaga, orang nak buat satu bisnes, bukan setakat nasihat, betul tak? Kita nak pendapatan. Betul tak? Kita nak pendapatan. Kenapa Healthway hari ini, anda belum ada pangkat sekalipun, tapi anda boleh dapat pendapatan yang besar. Seperti pendapatan anda di sini, walaupun tidak ada pangkat, tapi pendapatan anda sama macam orang yang ada pangkat di syarikat lain. Hebat ke hebat? Mereka tak dapat satu pangkat di sana pun bertungkus lumus gila-gila. Kan, dapat 2,000. Tapi Healthway, 2,000 itu tak ada pangkat pun boleh dapat 2,000 satu bulan. Masya Allah. Cuba tanya Kak Ila, berapa anak dia Azlina dapat? Berapa Ikhwan dapat? Berapa Intan Fazira dapat?
Anak dia 3 orang, semua pendapatan luar biasa di LTW. Alhamdulillah. Memang hebat, memang dahsyat. Sebab itulah hari ini itulah kehebatannya HealthyWay ni yang perlu kita war-warkan, yang harus kita kuasai, yang harus kita berani untuk kita bercerita dengan mereka di luar sana. Okey, dan profit margin di sini juga saya ingin tekankan. Okey. Hari ni siapa saya nampak muka di sini Siapa yang saya nampak muka saya sebutlah. Okey. Okey, Kak Siti Hajar. Kak Siti. Kenapa begitu, Kak? Kak Siti, pernah tengok tak orang jual kereta? Pernah. Okey, kalau orang jual kereta Mercedes, Kak, contohlah Kak Siti dapat jual kereta Mercedes, berapa untung Kak Siti dapat? Berapa commission dia bagi? Sikit sangat. Sikit sangat tu berapa? Pernah dapat 500 je. 500 je, Masya Allah. Kedekut kupik lah orang tu. Ya, betul. Ya Allah, Kak. Okeylah. Saya pernah jumpa beberapa orang yang jual kereta di KL. Dia jual BMW. Dia jual Mercedes-Benz. Okey? Bukan saya kata jual kereta tak bagus, ya tidak. Kita cuma nak membandingkan profit margin di situ. Okey? Jual Mercedes-Benz harga 300,000. 300,000 punya harga. Tapi komisen dapat 1,000. Komisen dapat 2,000. Berapa persen profit margin tu? Kita harus menjual harga ratusan ribu tapi dapat 1,000. Jadi hari ini, saya nak tunjukkan di sini bahawa di HealthyWay, anda cuma perlu jual 4,183, 4,183. 4,183. Okey, lepas tu kalau anda boleh ada lebih kurang dalam 6 orang. Maksudnya anda buat jualan juga. Lebih kurang 6 orang di bawah anda. Okey, jualan lebih kurang di situ lebih kurang 30,000 lah. 30,000 lah. 30,000 okey. 30,000 jualan kita di HealthyWay 30,000 tak perlu sampai 300,000. 30,000 saja. Jualan kita di HealthyWay 30,000 saja. Tapi kita dapat income berapa? 5,000. Wow. 5,000. Dekat situ kalau kita tengok berapa peratus profit margin kat situ? Tinggi. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya? Sangat. 3,000 bahagikan dengan 30,000. Masya Allah. 16% guys. 16%. Kalau yang tadi jual 300,000 dapat 1,000 tu berapa persen tu? Dapat 1,000. Isa. Berapa? 0.003%. Itulah profit margin. Saya jumpa orang yang jual jam tangan mewah. Sama lebih kurang. Kan? Jadi sebab itu kita bisnes kita kena pandang benda ni. Nisbah keuntungan, profit margin, selainnya lagi-lagi yang lain ni lah, ini saya akan ceritakan kemudian di belakang. Okey? Memang sangat-sangat luar biasa. Okey? Jadi kalau kita sebagai seorang businessman, businesswoman, ini adalah perkara yang perlu kita ambil pertimbangan. Kalau kita faham kedua-duanya di sini ni, Masya Allah, memang kita tidak akan lakukan benda yang lain. Kita akan fokus kat sini sebab nisbah keuntungan daripada syarikat sudah cukup luar biasa. Profit margin pun Masya Allah memang hebat dan luar biasa. Okey? Dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan lain yang cukup hebat. Okey? Ini saya akan terangkan dari semasa ke semasa. Okey? Jadi hari ini kita berasa beruntung dan bertuah kerana kita berada di satu industri, next trillion dollar industry. Kalau kita tengok-tengok balik kan, hari ini Malaysia satu negara yang sangat kecil. Malaysia negara kecil. Okey? Malaysia satu negara yang sangat kecil. Dan kebanyakan ekonomi kita juga bergantung kepada negara-negara luar. Okey? Jadi hari ini sudah pastilah bila negara kecil, susah untuk satu negara itu boleh ada dalam ranking top 10 untuk mana-mana industri di luar sana. Di dunia. Jadi top 10 di dunia memang tak ada. Dari segi pendidikan ke, perindustrian ke, permotoran ke, apa sahaja industri di luar, memang Malaysia tidak ada yang nombor 1. Tidak ada yang top 10 malahan. Okey? Tetapi hari ini, dengan industri yang kita lakukan hari ini, iaitu wellness industry dan networking, atau kita panggil new wealth.
kekayaan baru dan masa hadapan. Malaysia menjadi top 6 4 tahun berturut-turut. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah satu kebanggaan. Bermaksud kita ini memang berada di industri yang betul. Industri yang luar biasa. Jadi sebab itulah hari ini, Masya Allah, kita jangan menoleh ke belakang, kita jalan terus. Kita jalan terus kerana kita berada di platform yang betul. Dan Malaysia juga sentiasa menaikkan taraf untuk industri ini, dan banyak juga hari ini ekonomi Malaysia hari ini pun sumbangan dalam industri kita pun boleh mencecah sampai 30 bilion. 30 bilion, bukan sikit bukan sikit. Ini dapat membantu ekonomi Malaysia juga, ekonomi negara kita juga. Dan yang paling hebatnya, bisnes ini adalah satu bisnes yang kalis, kebal dan imun dengan segala bentuk krisis kewangan. Sebab Healthyway 40 tahun telah melalui proses kejatuhan ekonomi, krisis mata wang, pandemik COVID dan sebagainya. 4 kali krisis yang besar di dunia, tapi Healthyway tetap teguh dan utuh sehingga hari ini 40 tahun. Kita pun tahu apa berlaku pada tahun 1997. Berapa banyak syarikat tutup, bank merging dan sebagainya, betul tak? Dan masa COVID pandemik pun begitu juga. Tetapi hari ini Healthyway, Masya Allah, masa pandemik, masa itulah kita buka branch di Indonesia dan di Malaysia, beberapa branch di sini. Jadi itu menunjukkan bahawa Alhamdulillah, kerana permintaan, semakin berlakunya krisis kewangan ekonomi dan pandemik, semakin permintaan yang cukup luar biasa terhadap bisnes-bisnes kesihatan dan networking seperti kita. Alhamdulillah. Jadi sangat jelas hala tuju untuk jualan langsung, dan ada satu blueprint daripada Kementerian Pendidikan. Satu hari nanti di Malaysia untuk kita layak melakukan bisnes networking kita paling kurang mesti kena ada diploma. Tu dia. Mesti ada diploma baru boleh buat direct selling. Kalau syarat itu sudah wujud, kan? Anda rasa? Kan? Jadi hari ini kita harus melakukan dengan begitu agresif dan luar biasa sekali. Sebab akan diwartakan subjek khas, iaitu subjek khas, macam contoh kita ada psikologi, kita ada macam-macam lah majoring dalam peringkat diploma dan ijazah, betul tak? Jadi akan ada dalam bidang perniagaan fakulti perniagaan, salah satunya adalah Diploma in Direct Selling. Degree in Direct Selling. Luar biasa ke luar biasa? Luar biasa kan? Jadi sebab itu hari ini jangan sampai kan nak buat direct selling mesti ada diploma, mesti ada degree. Masya Allah. Jadi ini adalah satu kerja yang profesional. Satu perniagaan yang very 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 professional yang dipandang oleh kerajaan kita dan sebagainya. Jadi Healthyway di sini saya kongsikan sekali lagi, walaupun dalam keadaan PKP yang lepas, Alhamdulillah, banyak pemimpin kita mencipta sejarah peribadi mereka yang cukup luar biasa, dan sejarah Healthyway juga. Di mana kita melahirkan 2 tahun mereka boleh meraih pendapatan 300,000 dalam masa 2 tahun. Dalam PKP. 500,000 PKP. 1 juta dalam PKP. Masya Allah. Ini memang sesuatu yang cukup luar biasa. Kita pun sama-sama merasai betapa ramai orang terkesan kerana PKP Tetapi Alhamdulillah Healthyway semakin PKP, Masya Allah, income Alhamdulillah tidak terjejas dan semakin luar biasa. Okey? Jadi hari ini, apa yang anda ingin lakukan kalau dalam masa 6 bulan ada 100,000 cash? Seperti yang saya tunjukkan tadi dalam e-wallet. 6 bulan, 100,000 cash. Nak buat apa? Okey, anda boleh share. Boleh share di ruangan komen. Sila share apa yang anda nak buat. Bila anda dapat, silakan share. Nak buat apa? Pandai tak belanja kalau 100,000 tu? Kalau tak pandai belanja boleh saya boleh tolong belanjakan.
Nak buat apa? Gentar. Nikmat hidup. Beli Ducati. Siapa nak beli Ducati ni? Ya Allah, suamiku. Masya Allah. Beli rumah. Ya Allah, Kak Siti. Sudah-sudahlah barang kemas tu, Kak. Bayar hutang. Bayar hutang beli rumah. Yes, sedekah tambah aset. Masya Allah. Ya. Semua luar biasa. Bayar hutang dulu baru beli property. Yes, Masya Allah. Semua betul. Tak ada yang salah pun. Semua betul. Yes. Itulah impian kita bersama kan. Memang kita nak macam tu. Betul tak? Ya. Jadi, ini saya kata percaya dulu. Percaya dulu. Kan? Anda imagine hanya income e-wallet sahaja iaitu CI Plus boleh ratus ribu tau. Apatah lagi income marketing plan. Ini apa tu? Tuan Haji Ramli nak belajar. Dia kata ada tak kursus khas untuk sebut Luar biasa. Jadi inilah semua sebenarnya impian kita. Nak bayar hutang, saving, beli kereta impian, rumah impian, melancong, shopping, bersedekah, pergi umrah dan sebagainya. Ini adalah impian kita semua. Kita cakap je lah siapa. Kan? Semua ada impian yang luar biasa. Kan? Jadi, kita realisasikan impian kita di sini. Boleh? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Jadi saya pun sebenarnya sama. Saya pun bermula daripada kosong. Saya bermula dari zero. Okey? Saya juga bermula dengan modal 5,000 untuk start dalam bisnes LTW ni. Saya bukan bermula dari atas. Saya bermula dari kosong. Okey? Masuk dalam LTW. Ikut Mr. Ho. Bermula dari kosong. Jadi hari ini kita nak berniaga mestilah kena ada modal. Betul tak? Jadi saya makan produk dan saya ada kesan yang luar biasa. Alhamdulillah. Kan? Daripada saya masak. Ini memang masalah saya yang sangat-sangat kronik. Asid urik yang tinggi, sembelit teruk, hormon tak stabil, gastro usus, pedi ulu hati, visceral fat 19, kolesterol 7. Masya Allah. Kan? Memang sangat-sangat menakutkan dan menyeramkan. Sebab kita yang sakit ni kita rasa begitu teruk sekali. Jadi hari ini modal kita adalah diri kita. Modal kita berniaga dalam Healthyway ni diri kita. Kan? Diri kita je. Diri kita je kita bercerita yang kita jaja-jaja kat sana sini semua. Betul tak? Itulah namanya perkongsian ikhlas dari hati. Betul tak? Kita bukan semata-mata menjual. Saya minta maaf, kadang-kadang orang yang jual Mercedes atau BMW. Dia pakai tak Mercedes dan BM tu? Tak pakai, betul tak? Tapi dia jual kereta tu. Dia jual jam Rolex, tapi dia pakai tak Rolex tu? Tak pakai. Tapi Healthyway dia lain. Hari ni kita jual produk-produk Healthyway ni, kita guna dulu, kita pakai dulu. Sebab kita tak nak jadikan orang lain sebagai tikus putih. Jadi Alhamdulillah, bila saya dapat manfaat yang luar biasa, bertahun-tahun, pada ketika itu, 13 tahun saya amalkan satu produk yang mahal. Mahal gila. Okey, 13 tahun. Tapi gastrik saya tak hilang. Okey, sembilit saya pun tak sembuh. Okey, pedi ulu hati saya dan sebagainya. Dengan izin Allah, jodoh bertemu dengan produk Healthyway. 3 hari je. 3 hari saya sembuh daripada masalah saya, iaitu sakit sendi. Alhamdulillah. Lepas tu saya amalkan konsisten. Air hidrogen dengan produk-produk yang lain semua. Alhamdulillah. 1 tahun konsisten. Saya punya visceral fat jadi normal dan kolesterol saya pun jadi normal. Jadi bila kita merasai sendiri produk tu, kita gairah bercerita. Alhamdulillah. Saya all out betul-betul. Saya cerita gila-gila. Tak kira masa, tak kira tempat di mana saja. Alhamdulillah. Daripada situ, bulan pertama, saya buat betul-betul. Income boleh cecah 59,000. 12 bulan capai 1 juta. Masya Allah. Ini adalah realiti. Sebab itulah hari ini, siapa buat, dia dapat. Di Healthyway ini, dia siapa buat, dia dapat. Tidak ada istilah upline duduk diam-diam, downline yang bertungku lumus, apa yang dapat income. Tidak ada. Hari ini, kalau saya pun tak maintain, saya pun tak buat bisnes, saya tak ada rangkaian-rangkaian. Kalau saya ada satu rangkaian saja, saya tidak ada rangkaian-rangkaian lain. Minta maaf tidak ada. Tidak mungkin akan dapat 59,000. Tidak mungkin akan dapat 1 juta dalam 12 bulan. Dia mesti menjayakan orang, bina orang, build up mereka, jadi leader. Masya Allah.
di situlah anda akan mendapati pendapatan pasif yang cukup luar biasa, unstoppable. Unstoppable tanpa henti Anda tak nak pun duit masuk tak, dia masuk tak berhenti. Masya Allah. Sebab itulah jayakan aja seberapa ramai yang mungkin. Masya Allah, memang cukup-cukup luar biasa. Dan Alhamdulillah, kerana saya dapat savings dalam 10 bulan saya buat LTW tu, saya dapat saving dalam 600,000. Jadi saya dapatlah beli 2 kereta ni. Okey, iaitu Mercedes dan Alphard ni. Memang saya beli dengan cash. Alhamdulillah, 100% daripada income LTW ni. Syukur Alhamdulillah. Itulah, kita kena percaya. Percaya dulu. Okey, dengan ada hybrid plan lagi, Masya Allah, memang luar biasa. Jadi hari ini, saya pun cukup berbangga. Kerana saya kata, kalau mungkin saya seorang berjaya, itu mungkin satu kebetulan. Mungkin orang kata, awak boleh lah. Awak memang boleh lah. Betul tak? Tapi hari ini, di sini juga membuktikan bahawa saya juga dapat melahirkan jutawan dalam masa 2 tahun boleh mengumpul 1 juta. Bulan pertama saja kita buat sama-sama, income beliau cecah 26,000. Bulan kelima 58,000. Bulan ke-12 setengah juta. Dan 24 bulan kemudian PKP pula tu. Kita punya MDC di Jus Elia boleh meraih pendapatan 1 juta. Memang luar biasa. Kedua-duanya adalah bekas guru. Okey. Jadi hari ini mereka pun all out dalam Healthy Way ini membina begitu banyak pemimpin-pemimpin hebat di bawah rangkaian mereka. Jadi sebab itulah hari ini kuasa duplikasi itu penting. Okey? Hari ini kita berjaya, kita jayakan orang. Kan? Jangan hari ini kita berjaya, kita goyang kaki. Betul tak? Tidak akan ada consistent income apabila kita melakukan sedemikian. Memang tidak mungkin. Okey? Jadi hari ini jayakan seberapa ramai mungkin di dalam rangkaian kita. Dan inilah 24 bulan 1 juta. Okey, dan mereka juga memiliki kereta impian mereka iaitu Mercedes-Benz juga. Tidak pernah terlintas pun. Sebelum ni pakai kereta Myvi je. Kan? Tapi Alhamdulillah. Okey, di Healthy Way impian mereka menjadi satu kenyataan. Percaya dulu. Anda harus percaya. Platform ini adalah satu platform yang sangat luar biasa. Okey? Dan seterusnya, Trista CD Crown Director kita. Trista Crown Director. Okey? Faiz dengan Fida. Suri rumah je. Suri rumah sahaja. Tak ada orang kata belajar pun sampai tingkatan 5 je. Betul tak? Tapi hari ni, sebab tu di Healthy Way, orang tu tak perlu ada pendidikan yang tinggi pun untuk berjaya hari ni. 30,000 sebulan guys. 30,000 sebulan. Masya Allah. Hebat. Sangat-sangat hebat. Dan rangkaian beliau saya boleh katakan seluruh Pantai Timur itu di Pahang, Pahang, Terengganu, Kelantan, khususnya di Pahang lah. Saya boleh katakan semua adalah rangkaian beliau. Memang cukup luar biasa. 99.99% adalah di bawah rangkaian mereka. Memang hebat. Tapi bukan kerana mereka hebat ni, kerana pendidikan mereka yang rendah itu kan, yang kita kata tingkatan 5 lah. Bukanlah pendidikan sampai ada ijazah, tidak. Tapi kerana sikap yang betul, sikap belajar tu. Dan mereka turun padang tu memang tidak mengira level. Turun padang sampai ke bawah untuk membantu rangkaian sama-sama berjaya. Dan mereka juga dapat bawa mak ayah pergi umrah dan sebagainya. Dapat beli kereta impian Mercedes-Benz. Dapat bawa abang dia pergi umrah juga. Beliau sendiri pun dapat pergi umrah juga. Masya Allah. Memang cukup-cukup luar biasa lah. Alhamdulillah. Kan? Dan hari ini pendapatan mereka memang 30,000 sebulan. Ramai lagi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Masya Allah. Kita punya Kak Siti pun break record income menghampiri 30,000. Itu cukup luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ramai lagi. Kita ada Crown Director Kak Asnali. Income pun 5 angka menghampiri 20,000. Kita ada Crown Director Haji Munain. Kita ada Crown Director Haji Sabirin. Masya Allah. Akipian. Kita ada Narizan. Kak Narizan. Sekarang dia tengah menghala ke income 30,000 sebulan. Luar biasa. Kak Rosila. Menghampiri 20,000. Luar biasa. Dan kita ada beberapa orang lagi seperti Dayang Kuat Senyap daripada Sarawak pun sama juga. Dan ramai lagi lah. Sebenarnya kita ada mereka yang berpendapatan 5 angka. Kita ada Mu'iyah pun begitu juga. Dan kita
Kak Hayati Khalid juga, Masya Allah. Beliau juga income 5 angka. Memang cukup luar biasa Okey. Brunei juga tidak kalah guys. Walaupun kita baru bermula 1 tahun. Tak sampai Kak Mas. Tapi Crown Director PJ juga pendapatan pun sudah cecah 5 angka Dayang Kurabiatul 5 angka. Kak Masdi juga 5 angka guys. Masya Allah. Luar biasa. Memang cukup hebat. Masing-masing breakthrough. Sebab hari ni bukan, kita kata bukan siapa yang bermula dulu. Tidak. Siapa yang rajin usaha. Dia akan dapat. Luar biasa. Dan ramai. Betul. Dan ramai lagi. Okay? Jadi hari ini di Malaysia ke, di Brunei ke, even di Indonesia sekalipun, memang kita ada masalah yang sama. Masalah yang sama, iaitu ekonomi yang sangat-sangat dahsyat. Okey? Di mana cost of living kita punya cost untuk hidup hari ini terlalu tinggi. Terlalu tinggi dan sangat-sangat, dan di Malaysia khususnya akan berlaku kenaikan harga barang lagi dalam masa 6 bulan daripada sekarang. Jadi apakah persiapan kita? Betul tak? Jadi sebab itulah hari ini kita buat sesuatu yang luar biasa pada hari ini untuk kesenangan kita 60 tahun akan datang. Okey? Jadi sebab itulah kita buat sesuatu daripada sekarang. Okey? Jadi yang paling dahsyat hari ini saya nak tekankan di sini adalah 75% rakyat Malaysia rakyat Malaysia. Brunei saya tak ada fakta lagi 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walau RM1,000 pun. Seram ke seram? Seram kan? RM50 boleh beli apa? Minyak je sekampit. Minyak je 1 botol tu. Yang 5 kilo tu. Betul tak? Ini sesuatu yang perlu kita ambil perhatian lah. Kita tak mungkin akan mengeluh. Kenapa naik? Tak mungkin. Tak ada orang nak dengar pun. Sebab masing-masing hari ni kau carilah peluang sendiri untuk teruskan hidup. Betul tak? Jadi hari ni kita sudah berada di platform yang luar biasa. Saya sampai hari ni saya selalu cakap dengan Mr. Ho. Saya sampai hari ni saya rasa macam Masya Allah, Mr. Ho ni nak bersedekah kat kita rasanya ni. Sebab hybrid plan tu bukan sikit Mr. Ho keluarkan untuk kita dapat. Banyak. Jadi kalau kita masih lagi lambat-lambat rugi. Ambil duit yang Mr. Ho allocatekan tu. Saya tak tahu berapa beliau allocatekan. 10 juta, 20 juta untuk CI Plus bonus. Mungkin 50 juta. Betul tak? Bukan sikit tu. Sebab itu adalah ekstra syarikat bagi. Bukan income marketing plan. That's why kita kena grab betul-betul. Rebut kau. Jadi saya kata dia nak bersedekah ni sebenarnya. Dengan kita. Kan? Jadi kalau kita tak merebut, Masya Allah rugi kita. Kan? Jadi sebab itulah hari ni, ya Allah, rebut peluang. Anak muda ke. Saya ada bercakap dengan Brunei baru-baru ni. Saya cakap, macam mana Kak Masni, saya kata, orang muda buat apa fikir nak kerja lagi? Tak payah fikir kerja dah. Kerja pun dapat kerja yang bukan sealiran dengan kursus yang diambil semasa ambil diploma degree, betul tak? Hari ni kita berniaga, kita kena fikir berniaga. Berniaga. Sebab siapa cerminan kita? Cerminan kita adalah pantulan kita siapa? Tengok orang tua kita. Hari ni dah bekerja, sudahnya kena berniaga juga, betul tak? Kerja 40 tahun, 30 tahun, sudahnya berniaga juga. Jadi hari ni jangan, tak ada kerja tu, jangan fikir sangat aku nak cari kerja. Tak ada kerja tu, berniaga. Buat bisnes LTW, senang. Kita guide daripada A sampai Z. Online ke offline, offline ke online. Betul tak? Kan? Jadi inilah. Di Brunei memang masalah besar mereka adalah kadar pengangguran yang sangat tinggi. Bila menganggur banyak, penawaran tak ada tapi permintaan ada. Apa yang berlaku? Barang terpaksa dinaikkan harganya. Okey? Jadi bila barang naik harga, macam-macam lah yang akan impact kepada seluruh household income lah. Isi rumah punya pendapatan lah. Kan? Jadi sebab itulah hari ini Brunei pun dia lagi dahsyat lah sebab memang kita mungkin 50% daripada luar tapi Brunei memang boleh dikatakan hampir 90% barang semua import dari luar. Jadi memang tahap kebergantungan ekonomi Brunei itu daripada luar negara terlalu tinggi. Okey? Jadi sebab itulah senang.
Hari ni kalau kita nak buka satu bisnes konvensional, contoh nak buka di Brunei satu. Susah nak buka satu di Malaysia. Tapi hari ni kita leader di Brunei, nak buka cawangan di Malaysia, nak buka cawangan di Indonesia, nak buka cawangan di Singapura, sangat senang. Hanya rekrut dia jadi ahli bawah kita. Ambil lesen bisnes, sudah boleh buka cawangan di Malaysia. Mudah, sesimpel itu. Tak perlulah kita nak kena cari tempat lah, itulah, inilah, pekerja lah, lesen itu dan sebagainya. Semua company sudah sediakan. Masya Allah, memang cukup-cukup luar biasa. Jadi hari ini, memang kita kata duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Hari ini, dulu kita ingat bangun tidur je terus banyak pakai duit. Tapi hari ini, tidur pun banyak pakai duit. Masya Allah. Tidur ni tutup mata ni. Tutup mata pun banyak pakai duit. Masya Allah. Jadi hari ini dengan hybrid plan, dan kita adalah syarikat direct selling pertama di Malaysia yang berani buat hybrid plan. Kerana apa? Kerana syarikat yang stabil dan marketing plan yang cukup luar biasa, produk yang hebat, memang cukup luar biasa Dan yang paling penting, owner syarikat itu memang betul-betul hati yang betul-betul terbuka untuk membantu kita sama-sama berjaya di sini. Mr. Ho dah cakap, saya tak perlu jadi jutawan. Dia memang dah jutawan lama dah. Tapi saya nak 108 orang MDCD. Itulah matlamat Mr. Ho. 108 orang MDCD. Saya ingin tengok siapa yang nak jadi MDCD di dalam Zoom pada malam ini. Boleh anda tuliskan di situ? Bagi komitmen anda. Ini adalah satu doa, impian dan harapan. Anda berani komit, saya yakin dan percaya anda mesti capai. Anda yakin, anda mesti capai. Siapa berani? Tulis dekat ruangan komen nak jadi MDCD. Saya nak tengok sebab kita nak masuk dalam doa kita. Kita nak masuk dalam doa kita. Satu hari sekurang-kurangnya 5 kali. Siapa nak jadi MDCD? Siapa nak jadi MDCD? Siapa nak jadi MDCD? Masya Allah. 108. Yes. 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 Masya Allah. Anda semua memang. Ya Allah. Kita screenshot MDCD ada screenshot. Sebab kita nak masuk dalam doa kita. Amin. Amin ya Allah. Inilah mereka yang berimpian untuk menjadi MDCD di Healthy Way. Dalam 108 orang yang Mr. Ho nak jadikan sebagai MDCD. Masya Allah. Inilah orang-orangnya. Tolong screenshotkan MDCD Hadi untuk kita masukkan dalam doa kita. InsyaAllah mudah-mudahan ya Allah. Tidak ada impian yang tidak akan jadi kenyataan. InsyaAllah kita akan guide anda sampai anda betul-betul berjaya dalam industri ini. Masya Allah. Inilah bisnes yang cukup-cukup luar biasa. Masya Allah. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Kak Sarina daripada Brunei. Mantap. Allahu Rabbi. InsyaAllah amin. Kita doakan. Kita doakan semua mencapai impian di Healthy Way ni. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga bersyukur ya di Healthy Way kerana Mr. Ho, dia buat bisnes ni, dia buat marketing plan, dia bukan untuk mengkayakan orang atas tau. Tidak. Maksud saya macam ni. Dengan hybrid plan, biasanya di syarikat luar ya, kita punya gap kita sebagai downline, gap kita dengan atas, mungkin income kita boleh capai 500, income kita boleh capai 100,000. Tapi gap kita dengan orang atas 1 juta. Jadi hari ini, kita pun kena faham, marketing plan Healthy Way yang hybrid ni, setiap orang, berapa besar pun rangkaian anda, berapa dalam pun rangkaian anda, maksimum setiap orang adalah paling kurang 300,000. Maksimum satu orang 300,000. Adil tak macam tu? Kalau satu orang boleh cecah sampai 1 juta, 2 juta, bermaksud dia tidak ada peluang bagi pada orang bawah. Jadi hari ni Mr. kata, awak ada satu rangkaian besar sekalipun, maksimum you boleh dapat 300,000 supaya company boleh bagi kepada mereka yang lain. Yang lain pun ada peluang 300,000. Yang lain pun ada peluang 200,000. Bukan hanya yang di atas sahaja. Jadi saya suka marketing plan tu. Sebab kita tak nak kenapa banyak syarikat dia boleh gulung tikar, boleh kolaps dan sebagainya. Sebab gap itu terlalu jauh. Jadi Healthy Way kita sangat beruntung. Macam contoh kita bukan nak sangat sampai berjuta-juta, betul tak? Kan? Kita nak 100,000, 200,000, 300,000, betul tak? Kan? Dan yang paling bahagianya apabila downline kita pun ada income sebanyak itu, 200,000, 300,000. Itulah kehebatan dalam bisnes Healthy Way ini.
Kan semua orang ada hak yang sama rata dan gap kita tidak terlalu jauh antara satu pemimpin dengan satu pemimpin yang lain. Jadi sebab itulah hari ini binary concept kita dengan healthy hybrid plan ini, dengan marketing plan memang luar biasa. Jadi di sini juga kita ada pelancongan-pelancongan, ramai yang sudah qualified juga 2 tiket. Ini saya belum tak sempat update, minta maaf untuk SV yang lepas punya. Banyak yang sudah qualified 1 tiket ya. Okey, insyaAllah. Macam kita ada MDCD Siti Jamalia, okey, Trista CD Faiz semua ni sudah 2 tiket lah. Kak Asna, Edi Susanti. Edi Susanti mungkin sudah capai 2 tiket. Okey. Dan Kak Sabaria mungkin sudah capai juga 2 tiket. Okey. Haji Sabirin juga mungkin sudah capai 2 tiket. Dan ini, saya ingat lagi Kak Izan nak jadi ahli RM40 pun susah. Masa tu bulan 12 2018. Dia jual macam-macam untuk bayar ahli keahlian RM40. Hybrid plan memang betul-betul fly betul lah. Fly betul-betul. Dah collect daripada bulan 9 tahun lepas sampai ke hari ni dah collect lebih daripada 100,000. Hybrid plan saja. Dahsyat ke dahsyat? Dahsyat ke dahsyat? Dahsyat. Memang sangat dahsyat. Memang sangat-sangat luar biasa. Dahsyat. Okay, Kak Siti. Kak Siti pun tak kurang 80,000. Hebat. Kadang-kadang bila kita cakap kan, kok banyaknya aku dapat. Kadang-kadang tak perasan dia dah dapat banyak. Luar biasa. Crown Director PJ. Lebih 80,000 walaupun tak sampai setahun. Masya Allah. Kak Ila. Ini dia saja, belum masuk anak-anak dia lagi. Luar biasa. Ini memang anak saya lah. Muhammad Afnan, mungkin kenal lah. Saya pun terkejut dia dah boleh kumpul lebih 100,000. Saya cakap, sebab saya sendiri pun cakap dengan dia, memang saya suruh dia belajar betul-betul. Belajar betul-betul, ilmu kena ada. Ambil kursus yang awak suka. Dia ambil software engineering. Tapi saya kata lepas habis belajar, jangan fikir kerja, berniaga. Kerja juga kalau nak kerja cari pengalaman. Tapi end up-nya kena bisnes juga. Jadi saya memang latih mereka sebab mereka ni memang anak-anak saya ni memang daripada kecil, daripada umur Anan 3 tahun, Dahia 1 tahun. Memang dia melihat kami buat direct selling ni ketika itu sampai hari ini. Jadi memang dia orang tak terfikir nak buat bisnes lain. Memang direct selling je. Jadi apatah lagi masa PKP dapat kumpul 80,000. Dengan hybrid plan dapat kumpul 100,000. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau dia boleh, tapi saya ajar dia online, servis offline, servis online. Betul tak? Jadi hari ni kita belajar betul-betul macam mana online servis offline servis online tu. Kan? Tak apa, belajar. Dia pun dah habis. Kan? Lepas ni dah boleh fokus dah. Kan? Kalau tak dapat kerja lagi, memang fokus kepada dia dapat 100,000 guys. Ya Allah, kalau dia boleh, anak-anak kita yang lain boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab tu kita tunjuk pada dia orang. Bisnes ni bukan bisnes mak ayah je. Bisnes tu bisa anak-anak kita. Kan boleh diwarisi pula tu. Kan? Jadi hari ni Masya Allah memang satu bisnes yang cukup luar biasa lah. Kak Mas ni pun dah capai 2 tiket dah. Ini dah lebih tak update lagi untuk 1 bulan punya income. Okay? Jadi bagaimana mula? Senang. Ambil lesen bisnes. Okay? 1,200 SP. Vita Spring nak 2 unit ke ataupun campur dengan MRTC pack ataupun a la carte. Okay? Kenapa? Sebab boleh dapat 40%. Dan maksimum income boleh dapat 8,000 sebulan atau 240,000 sebulan. Sehari 8,000. Okey? Dan inilah package-packagenya. Okey, boleh refer pada upline. Okey, 40% tadi. Dan bagaimana cara untuk kita buat? Very simple. Kita sendiri komit 1,200 dan kita ada 6 orang komit 1,200. Di sini saja income kita dah menghampiri 5,000. Okey? Dan kita dapat Gold Director seumur hidup. Okey, Gold Director dan 20% bonus prestasi seumur hidup. Dan step kedua, yang 6 orang cari 6, kita maintain aja. Kita maintain, okey. Kita bantu 6 orang ini cari 6 orang lain. Okey, di sini saja dengan hybrid plan, income mencecah hampir 15,000 per. Luar biasa. Bayangkan tak ada hybrid plan, inilah income kita kalau kita jayakan 6 orang ni, iaitu leadership 5,600. Hybrid plan, bayangkan
syarikat bagi hampir 9,000 ekstra. Sebab tu saya kata, ya Allah, Mr. Ho nak sedekah. Mr. Ho nak sedekah, ini tak ada ni, CI Plus ni tak ada. Jadi kalau kita tunggu, ya Allah, saya cakap apa pun kita buat kan, ya Allah, memang kalau kita faham betul-betul kita memang tak boleh duduk diam tak boleh duduk diam. Okey? Ya. Apa dia Kak Ila? Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Kak Ila saya tengok, ya Allah, bantu rangkaian, Masya Allah. Hei, dari pagi ke pagi, luar biasa Kak. Luar biasa, bakal teristasi di kita ni insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita masih ada lagi Dream Cruise sampai SB8 SB8 bulan ni dan kita dah ada tarikh dah untuk pergi Dream Cruise, iaitu 11 hari bulan 11 hingga 14 hari bulan 11. Kita akan pergi mana? Kita akan pergi meeting point di Johor, masuk Singapura. Lepas tu pukul 10 kita naik cruise, terus pergi ke Phuket, Thailand. 2 hari kat sana, patah balik, pergi Singapura balik. 17 tingkat VIP. Ya. Dan bilik kita, saya dapat dipahamkan bilik kita, semua bilik-bilik high class, luxury, semua bilik kita yang pelayak, semua ada balcony. Woo! Hebat, memang luar biasa. Seorang punya kos 3,500 satu orang punya kos. Untuk ni, bukan 3,000 3,500. Memang ini kita dapat info yang terkini lah daripada syarikat Jadi memang insya-Allah siapa yang ada sikit-sikit lagi dah 50% dan 40%, layakkan diri, masya-Allah, layakkan diri. Ada masa dan peluang lagi. Pergi rujuk pada upline, berapa lagi aku perlu buat untuk aku qualified? Berapa lagi aku nak kena buat untuk aku qualified? Luar biasa. Okey? Jadi inilah antara kelebihan hybrid plan serendah 100 SV ataupun 150, income 3 kali sebulan, okey? Dan SV yang tak digunakan di CI Plus boleh bertahan selama 500 hari selagi mana tidak digunakan. Jadi hari tu saya ada review dengan Indah. Kan Indah? Indah ke? Bukan, Rabi, CD Rabiatul, okey? Bila review dengan dia, saya cakap, hari ini daripada bulan 9 tahun lepas, okey, sampailah sekarang bulan 9, kalau sampai bulan 8 kita dah setahun. Kalau anda tak bergerak sekalipun daripada awal hari tu, bulan 8 tahun lepas, sampailah bulan 8 tahun lepas sampai bulan 7 tahun ni, maksudnya bulan depan dah setahun. Okey, untuk 500 hari ni, setahun setengah. Jadi hari ni kalau anda tak buat apa-apa pun, selagi mana anda maintain, SV yang terkumpul itu, 500 hari itu masih ada lagi dalam sistem. Jangan sia-siakan SV itu. SV itu anda pun tak tahu datang dari mana. Bukan anda buat, tapi kerana anda punya rezeki dengan hybrid plan tu, CI Plus tu, anda ada terkumpul mungkin 20,000, 30,000. Kalau sampai 500 hari anda masih tak pakai, tak jadikan dia duit, dia akan hilang begitu saja. Rugi tak? Rugi. Kita dah dekat setahun ni. Kalau hari ni mungkin anda ada 100,000. 100,000 yang tak pakai tapi anda maintain tiap-tiap bulan. Kita ada masa 6 bulan lagi tahu. 6 bulan ni anda tak jadikan dia duit, dia akan hilang begitu saja. Jangan cakap anda tak dapat income. Company dah bagi tempo 500 hari tapi anda masih tak grab lagi. Rugi, memang rugi. Italah orang paling rugi sekali kat dunia ini. Di alam fana ini, cewa. Alam fana ya. Ada 6 bulan lagi tau guys. Jadi rugi tak? Rugi. Jadikan duit yang ada sekarang ni SV anda yang terkumpul tu, jangan biar dia hilang begitu saja. Memang rugi. Jadi inilah the power of 6, okey. Hari ini dengan CI Plus sahaja, dengan level 4 sahaja pun income dah boleh cecak 240,000. Campur lagi dengan marketing plan, inilah pendapatan kita lebih kurang 300,000. 4 level marketing plan campur dengan CI Plus, kita boleh cecah 300,000. Inilah maksimum setiap orang. Maksimum.
Saya walaupun rangkaian saya besar, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, ini je maksimum saya boleh dapat. Ini je. Itu lebih adil. Kita tak nak orang yang ada rangkaian besar, dia boleh capai 1 juta kat sini. Kalau dia boleh dapat 1 juta kat sini, orang lain tak ada peluang dapat 300,000. Itu tidak adil namanya. Jadi hari ini Healthy Way sangat adil dengan marketing plan. Sangat luar biasa. Jadi setiap orang ada peluang untuk dapat 300,000 itu. Hebat ke hebat? Hebat sangat-sangat. Cukup luar biasa. Jadi hari ini kita tak cerita pasal ini. Okey, jadi kenapa Healthy Way mesti jadi business partner? Seperti kita maklum, memang satu syarikat yang sangat stabil. Saya tak perlu uraikan lagi. Tapi apa yang saya nak uraikan di sini adalah ini salah satunya. Memang seorang insan yang cukup-cukup luar biasa. Memang saya sangat-sangat teruja dengan leadership beliau, kepimpinan beliau. Bersama-sama 4 hari di Medan baru-baru ni. Orang yang kaya raya guys, kaya raya. Sepatutnya dia melancong je. Hebat sangat. Dia melancong je Kak Ila, sepatutnya Kak. Duduk di rumah, melancong menikmati duit dia yang banyak tak habis tu. 7 generasi pun tak habis Kak. Patut duduk diam je kat rumah Kak. Nak buat apa lagi? Tapi dia turun padang. Dia sama-sama dengan distributor R&R. Sama-sama, saya tak tahulah nak cakap macam mana. Kita tidur lambat, dia pun tidur lambat. Aduh. Ya Allah, kita meeting after meeting, dia pun join meeting after meeting. Kita, apa yang kita makan, itu yang dia makan. Tak ada pun membezakan diri dia dengan yang lain. Masya Allah. Memang cukup luar biasa. Luar biasa. Saya kata, beliau ni terlalu berjaya dah. Dia sepatutnya duduk diam di rumah. Kenapa dia masih nak bersusah payah menjayakan kita? Kenapa? Itu persoalan dia. Dia boleh buat duduk diamlah, tak pedulikan kita pun. Tapi dia sediakan satu platform, beliau Mr. Ho sediakan satu platform untuk kita berjaya di sini dan ubah hidup. Dan beliau ya Allah sentiasa memikirkan apa lagi produk yang perlu dibantu untuk leader di Indonesia ni untuk terus maju. Apa lagi produk yang perlu dibantu untuk leader Malaysia, Singapura, Brunei untuk terus maju. Masya Allah. Lepas sudahlah sedekah dengan CI Plus tu. Aduh. Banyaknya duit dia. Jadi kalau kita ni kan tidak bersyukur dan tidak menghargai kan, memang kita adalah orang paling rugi sekali. Satu tepukan kepada Mr. SL pun. Memang hebat dan cukup luar biasa. Memang sangat dahsyat. Sebab tu saya kata saya yakin. Selepas kita buat PST baru ni kan, pemimpin Langsa Aceh, dia nak buat RRA macam LRA kita. Target mereka adalah 800 packs. Tempat kecil bukan Medan yang besar tu, bandar besar tu. Langsa Aceh 800 packs. Gila ke tak gila? Dia orang dah ada tarikh dah, 19 Oktober. Luar biasa. Jadi hari ini kita kena ambil peluang ya untuk rally motivasi ni. Macam mana cara dia orang tahu? Cara dia orang berniaga. Setiap orang komit 30 tiket. Nak ajak siapa tak tahu lagi. Komit dulu. Macam itulah caranya. Kan? Sebab itulah hari ini perkembangan mereka di sana cukup-cukup luar biasa. Walaupun baru 2 tahun dekat Medan tapi mereka semua pendapatan hebat-hebat. Besar-besar. Saya memang teruja sampai nak menangis tengok kejayaan mereka. Saya kata hebatnya mereka ni. Di manakah kekuatan mereka? Kekuatan mereka hanyalah percaya dulu miliki kemudian. Sebab mereka memang melihat kita di Malaysia ni. Dan mereka jadikan inspirasi untuk mereka buat di sana. Jadi kalau kita sendiri tidak pinjam kuasa dengan apa yang ada di Malaysia, di Brunei dan sebagainya ni. Untuk kita mengembangkan diri kita dan rangkaian kita. Memang kita orang paling rugi. Mereka betul-betul pinjam kuasa bermula dari kosong. Tapi hari ini cukup hebat dan luar biasa. Itulah hebatnya. Jadi ini juga adalah penekanan yang saya selalu beritahu kepada mereka di luar sana. Satu-satunya syarikat direct selling yang ada ISO. ISO untuk operasi perniagaan. Bukan produk memang definitely kita ada ISO tu. Tapi operasi bisnes, every single department di Healthy Way semua ada ISO certificate. Ini memang satu kelebihan yang luar biasa Healthy Way berbanding dengan syarikat-syarikat lain di luar sana. Dan sumbangan juga sebanyak 4.3 juta kepada Barisan Frontliner. Ini juga satu kebanggaan bagi kita kerana satu-satunya syarikat direct selling yang dibenarkan sumbang dalam bentuk produk kepada Barisan Frontliner.
Cukup luar biasa. Dan inilah produk-produk kita, alhamdulillah lengkap, okey, dan kita pun dah masuk TV dan sebagainya. Jadi bisnes ini adalah satu bisnes yang hebat kerana kita boleh warisi untuk anak-anak kita, untuk generasi kita yang akan datang. Alhamdulillah, inilah contohnya yang terbaik. Jadi Healthy Way pastinya pilihan terulung anda untuk jaga sebagai kerjaya atau perniagaan masa kini. Masa tak menunggu kita. Rebutlah peluang, bertindak segera, banyak bertindak, pantas bertindak. Yang laju pasti akan maju. Dan saya yakin dan percaya, Healthy Way akan menjadi nakhoda jualan langsung di Malaysia, khususnya di Asia Tenggara. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan ini, terima kasih diucapkan kepada Healthy Way, syarikat kesayangan kita. Terima kasih kepada Founder Executive Chairman Mr. President Mr. SL Ho, dan terima kasih kepada Upline, Round Director Kang Mencu dan Kang Polo, dan sudah semestinya cinta hatiku, iaitu Million Doctors Round Director Nasrul Hadi bin Jaafar. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk malam ini. Saya harap dia memberi sedikit inspirasi dan sedikit semangat, okey, untuk kita terus berjuang habis-habisan. Rebut peluang yang ada. Kita tak boleh tunggu. Rejection tetap ada. Orang tak nak tetap ada. Normal. Kita jalan terus. All out gila-gila. Jangan bagi ruang untuk kita berfikir nantilah. Jangan bagi ruang untuk kita berfikir sekejap lah. Jangan bagi ruang untuk kita berfikir aku masih muda. Jangan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada esok hari. Kita tak tahu. Tiada siapa yang tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Sebab itu hari ini kita ambil peluang, kita buat gila-gila, kita all out. Jangan toleh belakang, bakar jambatan, tarik, buang handbrake, buang leg brake, semua buang. Jalan terus, meroket. Let's conquer the world. Jaga pendapatan, jaga kesihatan. Dengan ini, jumpa anda semua di puncak MBCD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.